Ingat tak earlier this year kita jual banyak betul Lina wallet ni. Lepas tu dah susah nak dapat tau sebab sold out kejap. Lepas tu recently baru ada tapi tak banyak stok. So untuk Lina wallet ni antara wallet yang paling kecil lah, paling nipis, paling kecil daripada Kate Spade. So this one actually ada warna hitam. Material digunakan ialah pebble leather with pin mount logo dekat sini. Pakai gold hardware. Belah belakang dia ada satu kat slot dekat sini tau. Dia memang nipis betul tau. Buka dalam dia, dalam ni pakai smooth leather. So ingat ya, luar pakai pebble leather, belah dalam pakai smooth leather. Lepas tu ada satu kat slot sini zipper, lepas tu slot lagi, lepas tu 3 slot kat sini. Ada cash compartment, cash boleh masuk straight tanpa perlu lipat. Yang ni tak ada ID window lah. Ni memang consider macam small wallet yang masuk poket senang sikit, masuk bag size mini pun senang juga, macam tu tau. Untuk harga, anda boleh tengok dekat Shopee Impact di bawah dapat harga berapa. Jangan lupa untuk claim semua voucher untuk maksimum penyematan. Dan yang paling penting, kalau boleh dengan US Love Shop, semuanya 100% original ataupun money back guaranteed. Untuk cara pembelian boleh tekan dekat Shopee Impact di bawah. If you guys have any further question, boleh juga komen down below dan jangan lupa tekan button follow.